Salam sejahtera dan selamat membuat pembentangan. Ini merupakan pembentangan bagi kajian kesediaan pelajar ODL ataupun Open Distance Learning terhadap pembelajaran kendiri. Saya Emmanuel Aaron Elvin Uping, anak Bernardine, P151844. Kita akan mulakan dengan bab 1, pendahuluan. ODL merupakan sebagai alternatif pendidikan. Ianya semakin popular dalam era digital globalisasi dan menjadi pilihan utama untuk pelajar, untuk pekerja dan mereka yang ada komitmen lain seperti penyataan yang diberikan oleh Garrison 2020. Perkembangan ODL dalam konteks negara Malaysia. ODL berkembang pesat dan fleksibel. Ia membolehkan pelajar belajar tanpa kehadiran fizikal. Iaitu penyataan yang dikeluarkan oleh Moore dan Kersley pada tahun 2019. Kepentingan pembelajaran kendiri dalam ODL. Pembelajaran kendiri amat penting kerana tiada interaksi secara langsung dengan pensyarah atau rakan. Itu penyataan dari Pinterest 2004. Kesan terhadap pembelajaran kendiri. Pelajar yang tinggi iaitu pada tahap pembelajaran kendiri lebih berdisiplin dan berprestasi baik. Itu dinyatakan oleh Broadman dan Poon pada tahun 2021. Pelajar dengan kemahiran kendiri yang rendah cenderung menanggung tugasan dan sukar untuk memahami bahan. Itu Barnard et al. Pada tahun 2020. Cabaran dalam ODL iaitu pelajar menghadapi kesukaran, mengurus masa, disiplin diri dan strategi pembelajaran. Azevedo dan Hedwin 2005 sama juga dengan Kislek et al. 2017. Faktor mempengaruhi kesediaan pelajar iaitu seperti motivasi kendiri, disiplin diri, sokongan pembelajaran dan akses teknologi yang dinyatakan oleh Shia dan Bejerano 2021. Diteruskan lagi dengan penyataan masalah. Di sini ada 3 penyataan masalah. Yang pertama sekali adalah cabaran dalam pengurusan pembelajaran kendiri ataupun SRL. Pelajar ODL sering menghadapi cabaran dalam menguruskan pembelajaran kendiri kerana kurangnya pemantauan langsung daripada tenaga pengajar. Menurut Zimmerman pada tahun 2002, pelajar yang kurang kemahiran SRL ataupun pembelajaran kendiri cenderung untuk menghadapi kesukaran dalam menetapkan maklumat, mengurus masa dan menilai kemajuan pembelajaran mereka secara efektif. Kajian oleh Broadband dan Poon juga pada tahun 2015 turut menunjukkan bahawa pelajar ODL yang tidak mengamalkan strategi pembelajaran kendiri yang berkesan berisiko mengalami kecinciran akademik yang lebih tinggi. Yang kedua, motivasi dan disiplin diri yang rendah. Kajian menunjukkan bahawa salah satu faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pelajar ODL dalam pembelajaran kendiri ialah tahap motivasi dan disiplin diri. Menurut Pinterest pada tahun 2004 menyatakan bahawa pelajar yang mempunyai motivasi kendiri yang rendah cenderung untuk menangguhkan tugasan dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Tambahan pula dalam kajian Sun and Reda pada tahun 2012 menyatakan mendapati bahawa motivasi intrinsik memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan pembelajaran kendiri pelajar ODL. Di mana pelajar yang mempunyai kawalan kendiri lebih tinggi menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik. Yang ketiga adalah kurangnya kemudahan dan sokongan pembelajaran. Kejayaan pembelajaran secara kendiri dalam konteks ODL turut bergantung kepada ketersediaan sumber pembelajaran dan sokongan akademik. Menurut Moore pada tahun 2013, pembelajaran jarak jauh memerlukan pelajar untuk lebih berdikari dalam mengakses bahan pembelajaran dan menyelesaikan tugasan tanpa bimbingan secara langsung. Kajian oleh Shia dan Bejerano pada tahun 2014 pula menekankan kepentingan sokongan institusi termasuk akses kepada bahan pembelajaran digital, kaunseling akademik dan sistem sokongan sosial dalam meningkatkan kebolehan pembelajaran kendiri pelajar ODL. Untuk bahagian kerangka konseptual kajian, penilaian ini merangkumi ketiga-tiga fasa pembelajaran kendiri iaitu plan and set goals, use strategies and monitor performance dan reflect and adapt.
dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanannya. Elemen luaran turut diambil kira termasuk akses kepada teknologi, sokongan sosial, persekitaran pembelajaran. Untuk model pembelajaran kendiri Zimmerman digunakan sebagai asas merangka instrumen kajian. Model Zimmerman ini diperkayakan dengan elemen keberkesanan pembelajaran ODL seperti motivasi, interaksi, teknologi sokongan dan penyesuaian kurikulum. Teori pembelajaran kendiri juga membantu mengaitkan cara pelajar menguruskan pembelajaran secara kendiri. Kesediaan pelajar merangkumi kemahiran digital, autonomi, keupayaan untuk menyelesaikan masalah. Bagi impak pembelajaran kendiri dalam ODL dikaitkan dengan prestasi akademik, kepuasan pelajar dan kebolehpasaran graduan. Diteruskan dengan bab 2, kajian literatur. Untuk kajian literatur pembelajaran terbuka dan jarak jauh, iaitu Open and Distance Learning. ODL ialah pendekatan pendidikan yang fleksibel tanpa kehadiran fizikal yang dipacu oleh kemajuan teknologi digital yang memungkinkan interaksi dalam talian. Ini dinyatakan oleh Munir pada tahun 2009 dan Moore dan Kersley 2019. Untuk konteks ODL di negara Malaysia, institusi seperti UKM, USM dan UUM menggunakan ODL untuk memperluas akses pendidikan, memenuhi keperluan individu yang terikat dengan komitmen kerja atau lokasi luar yang dinyatakan oleh Kaur et al. Pada tahun 2021. Evolusi ODL juga bermula dengan model korespondensi melalui pos. Pada abad ke-18, ODL kini menggunakan media siaran, rakaman dan internet untuk meningkatkan accessibility dan interaktiviti. Itu dinyatakan oleh Siahan pada tahun 2005. Cabaran yang termasuk kualiti pembelajaran, persepsi yang negatif, keperluan akses teknologi serta keperluan disiplin diri dan pengurusan masa. Pengkaji juga ingin mengkaji kesediaan pelajar ODL terhadap pembelajaran kendiri. Untuk yang kedua itu pembelajaran kendiri ataupun self-regulated learning, SRM. Pelajar secara aktif merancang, memantau dan menilai pembelajaran mereka untuk mencapai maklumat. Dan penting juga dalam ODL kerana kurang pengawasan langsung. Itu dinyatakan oleh Zimmerman pada tahun 1989. Analitik pembelajaran mudah alih membantu pembelajaran kendiri dengan memberikan maklum balas masa nyata, manakala disiplin diri dan pengurusan masa penting untuk kejayaan, dinyatakan oleh Khalil pada 2020. Pelajar yang mengamalkan pembelajaran kendiri ataupun SRL ini menunjukkan prestasi akademik lebih baik, motivasi yang tinggi, kebolehsuaian yang tinggi dan menjadi pembelajar ataupun pelajar yang sepanjang hayat, dinyatakan oleh Pinterest pada tahun 2004. Kesedaran metakognitif yang rendah, kurang motivasi, sokongan sosial dan akses sumber boleh menghalang keberkesanan pembelajaran kendiri, dinyatakan oleh Zambrun et al. 2011 dan kajian ingin menilai tahap kesediaan pelajar ODL. Diteruskan untuk model kitaran teori pembelajaran kendiri Zimmerman 1989. Self-regulated learning ataupun pembelajaran kendiri merupakan proses di mana pelajar mengarahkan pemikiran, motivasi dan tingkah laku mereka berdasarkan model 3 fasa Barry J. Zimmerman: pra-pemikiran, prestasi dan refleksi diri. Fasa pra-pemikiran, pelajar menetapkan maklumat, merancang strategi dan menilai keyakinan serta minat terhadap tugas. Perancangan awal yang efektif dapat meningkatkan prestasi pembelajaran. Itu dinyatakan oleh Sharon et al. 2016, Nick Muhammad Zaki dan Abdul Talib pada tahun 2024. Dalam fasa prestasi, Javela dan Javenova pada tahun 2011 menyatakan pelajar melaksanakan strategi pembelajaran sambil memantau keberkesanan tindakan mereka secara kendiri untuk membuat penyesuaian segera jika perlu. Dan fasa yang terakhir itu refleksikan diri.
Saimah Rahman pada tahun 2006, pelajar menilai pencapaian maklumat, menganalisis keberkesanan strategi dan membuat penyesuaian untuk masa depan. Refleksikan diri meningkatkan kemahiran metakognitif dan prestasi akademik. Okey, dalam bab 3 iaitu metodologi kajian. Okay, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes tunggal dengan pendekatan kualitatif untuk memahami kesediaan pelajar ODL dalam mengamalkan SRL ataupun pembelajaran kendiri. Okay, pengkaji juga meneroka elemen-elemen utama pembelajaran kendiri termasuk faktor motivasi, strategi pembelajaran dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar ODL. Pendekatan ini membolehkan pengumpulan data yang kaya dan terperinci berkaitan pengalaman serta strategi pembelajaran kendiri pelajar. Ini juga dinyatakan oleh Miriam dan Tisdale pada tahun 2016. Okay, pendekatan kualitatif membolehkan pengkaji mengenal pasti corak dan tema penting dalam pembelajaran kendiri pelajar ODL. Yang seterusnya adalah sampel kajian. Okay, kajian ini menggunakan persampulan secara bertujuan iaitu purposive sampling untuk memilih peserta pelajar ODL dan berpotensi memberikan maklumat yang relevan dengan objektif kajian. Okay, kriteria pemilihan peserta iaitu pelajar yang sedang mengikuti program ODL di UKM, pelajar yang mempunyai pengalaman dalam pembelajaran secara kendiri. Okay, sampel kajian akan terdiri daripada 10 hingga 15 orang pelajar ODL. Pengkaji memilih peserta dari pelajar pelbagai latar belakang dan pengalaman dan ini bagi memastikan kepelbagaian perspektif yang dinyatakan oleh pattern pada tahun 2015. Untuk instrumen kajian, data dikumpulkan menggunakan temu bual separuh berstruktur yang membolehkan pengkaji mendapatkan pandangan mendalam daripada peserta sambil memberikan fleksibiliti untuk meneroka isu-isu yang timbul secara temu bual. Okay, soalan yang digunakan dalam temu bual ini dirangka berdasarkan model pembelajaran kendiri oleh Zimmerman 2002 yang merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan dan refleksi dalam pembelajaran kendiri. Untuk kaedah pengumpulan data, kajian ini menggunakan proses triangulasi ataupun triangulation di mana data diperoleh daripada pelbagai sumber. Yang pertama adalah temu bual separuh berstruktur, digunakan untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang pengalaman ODL dan strategi pembelajaran kendiri berdasarkan model Zimmerman pada tahun 2002. Sesi direkodkan dan ditranskripsi untuk analisis tematik. Yang kedua adalah pemerhatian. Pemerhatian terhadap interaksi pelajar dengan bahan ODL, penggunaan teknologi, strategi masa dan penglibatan dalam pembincangan dalam talian untuk menyokong dan mengesahkan dapatan temu bual. Untuk analisis dokumen, analisis ini ke atas jurnal refleksi, forum perbincangan dalam talian dan laporan prestasi pelajar untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang corak pembelajaran kendiri. Untuk kaedah analisis data, pengenalan data, penyelidik akan membaca dan meneliti data yang dikumpulkan daripada transkripsi, temu bual, pemerhatian serta dokumen yang berkaitan. Okay, proses ini membolehkan penyelidik memahami kandungan secara keseluruhan sebelum memulakan kodifikasi data. Okay, penjanaan kod awal, data yang telah ditranskripsi akan dikodkan secara sistematik dengan mengenal pasti elemen-elemen penting dalam jawapan peserta. Kod-kod ini mewakili makna utama yang terdapat dalam data dan membantu dalam pembangunan tema utama. Untuk pengenal pastian tema, kod-kod yang berkaitan dikumpulkan dan dianalisis untuk membentuk tema yang lebih luas. Tema-tema ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana pelajar ODL mengamalkan pembelajaran kendiri serta cabaran yang mereka hadapi. Yang keempat, penyemakan tema. Tema-tema yang telah dikenal pasti akan disemak semula untuk memastikan ia sejajar dengan data dan objektif kajian. Proses ini juga melibatkan triangulasi data dengan kaedah lain seperti pemerhatian dan analisis dokumen bagi memastikan kesahihan dapatan. Pendefinisian dan penamaan tema. Setiap tema akan diperhalusi dan ditakrifkan dengan lebih jelas bagi memastikan ia mencerminkan isu utama dalam kajian. Contoh tema yang mungkin timbul termasuk strategi pembelajaran kendiri, cabaran motivasi serta pengaruh persekitaran dalam ODL. Dan yang terakhir sekali iaitu pelaporan dapatan. Akhir sekali, tema-tema yang telah dikenal pasti akan dibentangkan dalam bentuk analisis deskriptif dan interpretatif bagi menjelaskan kesediaan pelajar ODL terhadap pembelajaran kendiri. Okay, untuk kesahan dan kebolehpercayaan data.
Confirmability ataupun kebolesahan data. Confirmability memastikan dapatan kajian berdasarkan data sebenar, bukan bias penyelidik ataupun pengkaji. Strategi yang digunakan iaitu audit trail, recorder perinci semua langkah analisis data. Triangulasi data, guna pelbagai sumber data itu seperti temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Refleksi penyelidik, catatan refleksi untuk kenal pasti bias. Okay, untuk objektiviti, kebebasan daripada bias. Objektiviti ini memastikan analisis bebas daripada kepercayaan penyelidik. Langkah yang diambil itu peer debriefing, semakan data oleh penyelidik lain atau pakar, ataupun member checking peserta semak transkripsi temu bual mereka. Dan yang ketiga, transferability, itu kebolehgunaan dalam konteks lain. Transferability ialah sejauh mana dapatan boleh diterapkan dalam konteks lain. Itu untuk meningkatkannya, untuk memberi deskripsi kontekstual terperinci tentang peserta, latar belakang dan proses kajian. Dan menyatakan batasan kajian seperti lokasi, tahap pendidikan dan pengalaman peserta. Itu sahaja buat setakat ini untuk pembentangan kajian. Sekian, terima kasih.